Faizal, Alim. Hello, Alim, please, can you sing Our shot. We have our shot for you, Alim. Alim, I want your signature here. Alim, come to you, bro. Okay guys, so sekarang kita dah sampai ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk perlawanan Malaysia lawangan Nepal. Sekarang dah pukul 5.30 petang. So guys, kalau nak tengok apa ada dekat kat stadium, jom kita pergi pusing, kita pergi tengok. Let's go. Tiga. Tiga apa? Oh, okay, thank you. Okay. Mantap. Tapi guys, untuk makluman korang semua, perlawanan hari ni sepatutnya dimainkan kat Nepal tau. Tapi disebabkan ada beberapa masalah teknikal yang mungkin tak dapat dielakkan, so venue tu dimainkan dekat Stadium Bukit Jalil. Tapi masih Nepal yang tuan rumah. Okay? So in terms of kalau baju tu, kalau Nepal baju macam warna kuning, Nepal yang akan pilih warna kuning lah. So Malaysia hari ni walaupun main dekat Malaysia, tapi Nepal yang dianggap sebagai tuan rumah ikut sistem pertandingan. Macam tu lah. Tapi bagus juga lah main kat Malaysia. So kita boleh datang tengok perlawanan Malaysia kan. Okay, so untuk perlawanan hari ni aku target untuk Malaysia menang dengan keputusan 3-0 hari ni. Malaysia menang dengan keputusan 3-0. Korang main prediction? Komen kat bawah. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. The top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, if it's some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose your gift. Ayo bang, dari mana? Dari mana? Daripada Sabah. Mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each do what they passion worsens. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Okay, thank you. Hi guys, this is Offside Wife. Okay, so our prediction for today, my prediction for today is 3-0. Oh, same with me. Really? Yeah. Okay, Malaysia 3, Nepal 0. Who score? Who gonna score? Faizal Halim. Okay. Maybe Mr. Kuala Lumpur. Then maybe Arif Aiman. Oh, nice. Yeah. Okay, how about you? My one maybe 2-0. 2-0. Who score? Arif Aiman and Faizal Halim. Okay, nice one. Okay, thank you. Dia, kita punya match vlog master kat TikTok. Bola Ali. Nak tanya malam ni, apa pendapat, prediction, pandangan, perasaan? Perasaan sedih. Dia punya apa tu reason Liverpool. First time nampak dia tak pakai baju Liverpool lah. Banyak kali First lah. time. Banyak kali Liverpool tercedok. Perasaan kita hari ni sedih.
day dia tak ada. Dia time match day, time tu dia keluarkan dia punya reason dia semua kan. Dia nak keluar kaki tu kita dia mula ada mood, dia jadi kurang sikit mood dia kan. Setuju. Tapi FAM pun keluarkan kenyataan cakap nak bawa gitar segaan. Mahkamah Timbang Tali Sukan tu, tak apa, kita layan je lah drama dia dulu macam mana. So kalau kau tanya aku pasal game malam ni kalau kita tengok daripada record, Malaysia tak pernah kalah lagi dengan Nepal. Tak pernah bolos lagi tau. Sebiji pun tak pernah bolos tau. 3-0 lah. 3-0. 3-0. Oi, sama. Sama. Ini sama je 3-0. sama juga. Asal kau jangan kosong. Bukan 5. Bukan 5 je. Aku dah buat 2 hari semalam. So aku tiru kau ni. Okay guys, kita dah masuk ke stadium, menuju ke kita punya seat level 214. Tapi tu lah, kalau boleh nak cek makan sikit dah lapar lah. Jom kita pergi tengok makan apa ada. Well, jajal popcorn lah. Ya. Fans. Mantap. Dari mana? Konten. Kontan. Baik, ni berapa kosong? 3-1. 3-1. Siapa skor? Irfan. Salin dengan Pulau Josui. Power lah. Mantap. Kalau betul dapat hadiah dia. Dia dah tengok lagi. Okey. Tambah popcorn 1. Popcorn tambah 1. Mak, popcorn tambah 1. Yo, bang. Brother, mana?
Aduh guys, Arif Aiman injet lah. Aduh. Aisyah Halim masuk ganti Arif Aiman. Let's go. Hari ni kira dalam sejarah jugalah. Walaupun main kat Malaysia kan, biasanya Malaysia ni dia akan duduk kat sebelah, kalau daripada pandangan sini belah kanan tu tau. Okey, daripada sebelah kini belah kanan tu, itulah tempat pasukan tuan rumah Malaysia akan duduk. Tapi hari ni Malaysia duduk sebelah kiri ni. Sebab apa? Ikut sistem format perlawanan hari ni, Malaysia dianggap pasukan pelawat. Sebab tu Malaysia berada di sebelah kiri ni. So kena faham, sentiasa pasukan tuan rumah akan duduk kat belah kanan ni. Okey, harap korang faham tau kalau tengok bola ni. Tuan-tuan dan puan-puan, keputusan supaya masa berkawan 5-0 Malaysia 0. Okay guys, so itu dia sebab masa pertama berakhir dengan 0-0. Walaupun kedudukan taklah Malaysia ketinggalan apa kan, tapi 0-0 pada aku satu keputusan yang tak merangsangkan lah. Dan aku agak kecewa lah dengan pasukan dengan kita, sebab kita mampu tau. Sebab macam tak ada satu ancaman daripada pasukan Nepal. Sebab korang tengok berbeza tau. Lawan Laos tadi tu pun agak bosan juga first half, tapi Laos tu lebih mengancam, tapi Nepal langsung tak ada. So kat sini kalau kau tanya aku, memang apa ni, aku cakap kau Malaysia pun nak kenal lebih kejam, lebih semangat. Kita ikut masukkan number 9 Paulo Josu ke apa untuk target man kat depan. Kalau tak ada target man susah. Defend dia orang rasa sekali sangat Okay, come on, let's go guys. Second half, let's go. Macam mana ni? First half tak ada gol lagi ni. Apa yang Malaysia patut buat ni? Semangat lagi. Semangat? Siapa player yang kita kena tukar ni? Faisal Halim. Faisal Halim? Tak function. Faisal Halim tak function? Arif Aiman dah keluar. Arif Aiman injak awal. Habis apa nak kena buat ni? Coach, kalau awak jadi coach, awak masuk bilik persalinan, awak cakap apa? Tak tahu. Tak tahu macam mana ni? Nepal laki. Nepal laki. Apa tu? Laki. Bawah. Apa? Okey. Tong ni. Apa pandangan ni? Cuba cakap sikit. Siapa yang patut kita tukar? Patut tukar. Sabawi Rashid. Sabawi Rashid tukar dengan siapa? Sebab kesian dia tak dapat sentuh bola. Jihan nak tukar. Nak cari gol ni. Siapa kita kena masukkan? Masukkan Arif balik. Masukkan Arif balik. Siapa? Arif Aiman.
Arif Ahmad dah enjoy, dah keluar. Ya, Gero. Mbak, ni baru betul kita nak jawapan. Nanti saya dah. Okey. So lepas ni saya kena boleh dapat gol tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, mantap. Okay guys, second half ni aku baru terjumpa geng aku. Baik Arif. Hey, baik bang. Baik Arif. Okey. Baik Arif. Mantap. Dah terjumpa ni saudara kita. Mana dia orang? Oh. Let's go. Okay guys, so let's go. Halim, where is Halim? Halim is on the pitch. He will score. What's your prediction? I would say 3-0 for Malaysia. 3-0? I say just 2. Just 2, is huh? a good thing after the first half. First half, what do you think about first half? No, not good at all. But Halim is on the A bit pitch boring, now. a bit boring. Yeah. No good actions. Yeah, I'm very sad because you guys know that, so I'm very happy now. Yeah. Thank you. What's your name? My name is Ulysse. 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 Also From France, yes. Okay. All from France, huh? Thank you. It's a good thing today. So we have a song, we have cup. Yeah. Okay. Allez. Ah. Tremplin. Guys, akhirnya gol pertama Faisal Halim. Let's go. Let's go, Ali. You guys give lucky for Faisal Halim, you know. Yeah. Thank you. It's a Ronaldo Malaysian. Ronaldo Malaysia. Wow. I told you, Halim will score. He's on the pitch. Thank you. No problem. Let's go. Faisal Halim, Hello, Faisal Halim. Hello, Halim, please, can you sing Our shirt. We have a shot for you, Halim. Halim, I want your signature here. Yeah. Okay, guys, let's go. Halim, come to Europe. Come to France. What team? PS. Stade Rennais. Lens. Stade Rennais. Lille. So, macam mana Faisal Halim, fan you dah minta sign, dah suruh pergi main kat Europe, main kat France. Dah pergi? Let's go.
Nice game, Alim. Alim is going up. Again, always him. So Faisal Alim keluar digantikan dengan siapa tu? New player Ramadan Saifullah. Thank you for your service. Thank you for your goal. Let's go. 2 kali, man. Whoa! Let's go. You have this gun, man. Okay guys, so sekarang kita buat penalti. Now, Paulo Josu akan sepak bola ni. Adakah gol? Should be goal. Alim, come back please. Come back to take the penalty. We need Alim. He had one job. Yeah. Faisal Alim would have scored. I swear he would have scored. Substitution for Nepal, player number 20, Manik Maulana, replacement. Okay guys, so dah settle match hari ni. Malaysia menang 1-0. Walaupun menang, tapi aku agak kecewa lah. Banyak peluang yang disisirkan. Penalti tak gol, permainan yang kurang kejam. Walaupun steady, tapi pada aku lawan Vietnam patut kita cari gol yang sebanyak mungkin. Tapi apakan daya, tapi menang is menang. 3 mata berharga untuk pasukan Malaysia. So itu saja untuk kita punya vlog pada kali ini. Thank you guys yang dah tengok. Yang mana belum follow, boleh tolong follow. Yang mana boleh tolong like, comment dan share video ini. Thank you very much. Kita jumpa dekat video yang seterusnya. Let's go.
you should play for Malaysia. What? You should play for Malaysia. Welcome to Malaysia team. Hello. Thank you. You also, you can play defender. I give you right winger. No, right defender. Defender. Right yes. defender. Okay, good. Midfielder. How about you? Yeah, I'm a goalkeeper. Goalkeeper. Yeah, very good. Very good. Strong goalkeeper. Yeah. Thank you very much, guys, for coming.